Korang tahu tak, dekat Jet Hill ada satu pot meeting, pot kerja dan lepak santai guys. Nama kafe ni CNP Coffee Jet Hill. Kafe ni best untuk korang buat kerja. Tempat dia tenang, wifi pun laju, siap ada plug point. Kalau datang ramai, ruang dia pun luas. Selesa je nak buat discussion. Parking pun banyak, tak payah pening-pening. Dekat sini ada dua menu rare yang aku order. Yang pertama, croissant dengan serawa durian. Yang ini confirm korang tak dapat kat tempat lain. Aku tak sangka croissant dengan serawa durian ni sedap juga bila makan. Menu rare yang kedua, laksa lemak. Yang ini pun lain dari yang lain. Dia pakai laksa tapi kuah dia tu berlemak sikit. Dekat tempat lain tak ada rasanya benda ni kan. Sedap guys, cuba try. Kalau korang nak heavy sikit, boleh order nasi daging hitam. Daging dia lembut, kuah daging hitam tu pun sedap, manis-manis pedas. Kalau tekak western korang datang, aku recommend spaghetti smoked duck. Aroma salai itik tu memang padu. Air dekat sini macam-macam ada. Aku order peanut butter mocha blended yang pekat berkrim. Latte flavor, aku pilih butter beer. Sedap juga. Dan juga matcha strawberry ceremonial. Sedap guys, rasa rumput padu. So kalau korang tengah cari pot kerja, nak meeting dengan klien atau nak lepak dengan family, marilah ke CNP Coffee Jet Hill. Stay tune guys, sebab lepas ni aku nak bawa korang ke CNP Bangi pula, dengan cerita banyak pilihan kopi dekat sana. Alright, gerak dulu.